Apa beza Yaris Cross dengan Corolla Cross? Soalan ni ramai yang akan tanya pada Viko. So, tengok video ni sampai habis. Viko nak terang kat korang apa sebenarnya bezanya. Nampaknya dua-dua SUV, tapi dalam dia macam mana? Untuk mana yang belum follow Viko lagi, boleh tekan follow dulu dengan savekan video ni. Nak cari kereta, cari Viko. Dari enjin sudah ada beza. Yaris Cross dia 1.5cc. Horsepower dia kalau untuk petrol 106 PS, kalau hybrid 111 PS. Untuk yang Corolla Cross pula, cc dia 1.8. Horsepower dia kalau petrol spec 139 PS, kalau yang hybrid 122 PS. Okay, beza yang nombor 2, body structure dia. Kalau untuk Yaris Cross dia pakai DNGA body, manakala kalau Corolla Cross dia pakai TNGA. Apa bezanya body structure dia? Kalau Yaris Cross dia sama macam yang body Vios ataupun Veloz, dia pakai Daihatsu punya platform. Tapi kalau untuk Corolla Cross dia pakai Toyota punya platform. Dia beza bila you tutup kat dalam. Yaris Cross dia masih tinggi sikit, tapi kalau Corolla Cross dia tutup dalam, dia akan rasa macam lagi rendah, tak macam SUV. So dari design pun dah lain. Dia punya panjang, okay, dia lagi pendek sikit pada Corolla Cross. Dia tinggi sedikit 3 cm macam tu, tapi lebar dia kecil sikit pada Corolla Cross. Kalau design Corolla Cross dia jenis yang macam ni, dia lagi panjang, lagi lebar, tapi dia rendah sedikit. Dari segi accessories dengan features, dua-dua Viko rasa sama sahaja. Apa yang ada kat Yaris Cross sama juga ada yang kat Corolla Cross. Tapi satu sahaja feeling yang kita bawa punya experience, Viko nak bagi tahu. Sebab ni dari customer Viko juga, dia ada bawa test ride dua-dua, Yaris Cross dengan Corolla Cross. Masa dia bawa Yaris Cross, dia dah rasa okay, dalam tu ada sempit sikit, tapi it's okay lah, bawa tu masih okay. Tapi bila dia bawa Corolla Cross, okay, dia dah rasa luas sikit. Lepas tu, satu yang paling penting, angin dia lagi ketap. Dia kata tutup dekat Corolla Cross, terus tak tengah apa yang kat luar dah. So, dia punya soundproof lagi bagus sikit pada Yaris Cross. Kalau pada Viko, dia nak compare dua model ni tak ada salah ataupun betul. Sebab dia ikut kesesuaian dan kemampuan kita. Kalau you jenis nak bulanan bawah 1000 ataupun 1100 dan you rasa okay 1.5cc pun dah cukup pakai untuk yang SUV, pakai tekan-tekan saja pun dah selesa, you boleh ambil Yaris Cross. Tapi kalau you ada budget sikit bulanan tu, you boleh sampai ke 1400, 1500. So, you nak lagi comfort, lagi sedap, lagi pick up, you boleh ambil yang Corolla Cross. So, kalau korang ada berminat nak cari kereta Toyota, boleh WhatsApp Viko. So, dia membantu tolong korang dapatkan kereta idaman. Sekarang ni ada promotion cash rebate dan ada ready stock untuk certain model. Kalau korang berminat, WhatsApp je terus. Akan lagi cepat reply. Okay? Apa yang nak tahu, komen je dekat bawah. Nanti Viko jawabkan. Bye!